Buah ini saudara. Buah apa ni saudara? Buah yang langka saudara ini dia. Ini dah lebih dimakan di keruk saudara ini. Lebih dimakan keruk. Biji dia boleh dimakan saudara. Biji dia boleh dimakan. Kau nak tengok? Ini ketua tunjukkan cara ketua mengambil biji tu untuk dimakan saudara. Ini ketua belah tu lepas ketua belah kan buku ketua tunjukkan tu ketua seorang merah ni. Payah okey. Ini sesudah ketua belah saudara. Tengok mengikut isi tu. Dah ketua belah pakai pisau ni tadi. Ketua belah dah ini biji tu. Kau tengok saudara. Ini biji dalam dia ni boleh makan saudara. Jangan kena tangan saudara getah dia bersalin kulit. Itu pula kadang tu saudara paling hajab ketua dah kena getah tu. Kalau masuk dulu, kalau ketua masuk dulu buah ini saudara. Masuk dulu biji ini paling bergebut ni saudara. Mencari kat sini, bergebut. Masuk kecil-kecil ketua dulu bergebut mencari biji tu ni saudara nak dibelah. Tengok. Ini dah ketua belah biji tu. Lepas itu bisa dicongkel ni saudara. Langsung dimakan. Kalau orang dulu biji ni dilap kat gambut. Itu pula kadang tu saudara. Ini ketua nak makan dia. Kau tengok. Ketua congkel dulu kan ketua makan. Ini dah ketua congkel ini dia. Dah ketua congkel. Dah ketua belah semua saudara ini dia. Tadi ketua seorang ini dia. Jadi ketua buang kulit dia saudara. Ni kulit ni dibuang. Tepi. Kulit ni dibuang saudara kulit ni dibuang. Makan. Lemak saudara. Tak ilah lama betul tak makan biji ni dah saudara. Biji buah tadi saudara. Tengok mikut saudara bisa makan semua saudara. Biji dia bisa makan, buah dia bisa makan. Kalau mikut tahu biji dia ni buat kacang apa ni saudara. Sedap. 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 Itu ajalah informasi hari ni ketua saudara. Sekian terima kasih saudara. Lama betul tak makan buah ni dah saudara.